Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan, salam Malaysia Madani, salam Kuala Muda No. 1. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan pada petang ini. Terlebih dahulu saya, Ustaz Khairul Akmal bin Muhammad Sabri, selaku moderator ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin sekalian ke podcast Bicara Hadis 40 Akhlak Mulia. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk menghubungkan silaturahim. Kita amat bertuah pada petang ni akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar, itu penolong PPD Pendidikan Islam PPD Kuala Muda, yang akan membawa kita menelusuri kefahaman dan penghayatan hadis berkenaan dengan menghubungkan silaturahim. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sehubungan dengan firman Allah tersebut, maka benarlah hubungan silaturahim adalah merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam Islam, dan terdapat juga banyak hadis yang menyebutkan kepentingan menjaga hubungan baik antara sesama manusia, terutama antara ahli keluarga dan saudara. Berdasarkan hadis menghubungkan silaturahim ini, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan silaturahim? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati saudara moderator Ustaz Khairul Akmal, yang bersama-sama dengan saya bergantian kali yang pertama, Ustaz. Ya, kali pertama. Jadi dah Ustaz pun baru bertukar ke PPD Kuala Muda di unit teknologi, unit sumber dan teknologi pendidikan, Ustaz. Jadi semoga Ustaz seronoklah bersama-sama dengan kita pada petang ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, silaturahim ni, kita selalu dengar perkataan silaturahim ni, sila rahim. Rahim tu maksud dia apa, Ustaz? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Kasih dan penyayang, kasih dan penyayang, ya. Jadi menghubungkan silaturahim, hubungan kasih dan sayang ni. Jadi bila silaturahim ni, Ustaz, dalam hadis yang buku hadis 40 Akhlak Mulia ni, Ustaz, kita pilih tajuk menghubungkan silaturahim ni sebab dia sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Kalau selalu kita sebut di mana sahaja tujuan kita kumpul ramai-ramai ni nak wujudkan hubungan silaturahim. Kita duduk ramai-ramai dalam masjid tujuan nak hubungan silaturahim. Kan, kita pergi mana-mana buat program kumpul iftar jama'i ramai-ramai. Tujuan dia silaturahim. Jadi tujuan silaturahim ni untuk mengeratkan hubungan, sama ada kekeluargaan ataupun sahabat handai, ataupun rakan sekerja, ataupun hubungan sebagai adik-beradik dan sebagainya. Jadi silaturahim ni sangat pentinglah, Ustaz. Dia berdasarkan pada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ni daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seperti mana yang Ustaz baca hadis tadi tu, dia ada perkaitan juga, Ustaz. Jadi kalau nak panjang umur, nak murah rezeki, jaga hubungan silaturahim. Hak ni berlaku dalam kehidupan kita seharian. Betul tak, Ustaz? Betul. Jadi Ustaz sendiri kan, contohnya kalau kita duduk saja-saja kita bagi rezeki ke orang, sedekah,
Kan pada jiran kita, tambah bulan Ramadan ni kena banyak bersedekah. Sebab apa? Pahala melimpah ruah. Bila kita bagi rezeki kat jiran kita, contoh hari ni ustaz beli martabak bagi kat jiran. Agak-agak ustaz jiran kita marah ke? Dia doakan kat kita agak tadi. Dia doa kat kita. Kalau jiran kita bagi-bagi nah abang martabak. Martabak, cemuih makan martabak. Agak-agak dia kata kutu kat kita. Dia doakan kita. Dia takkan kata kutu kita. Dia murah rezeki, dia akan beritahu, terima kasih ustaz, moga murah rezeki. Nampak? Sebab apa? Hubungan silaturahim tu. Kan kita bagi. Bila kita bagi, dia doa rezeki kita luas. Kemudian panjang umur pula. Dia minta kita panjang umur. Sebab apa? Allah bagi tahu dah orang yang bagi rezeki orang ni panjang umur, insya-Allah lah. Cuma ajal maut tu di tangan Tuhan, kita tak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup itu pasti mati, tapi hidup insya-Allah. Kan? Jadi dalam hubungan silaturahim ni dia tujuannya untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain, Ustaz. Boleh gitu Ustaz? Boleh. Insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey Ustaz. Selalu kita dengar kan Ustaz kan? Ya. Orang mulut jahat ni, mulut laser, percaya bomo ni Ustaz kan? Dia pi apa? Dia pi jumpa bomo, menengok bomo kata saudara dia buat, kawan dia buat, kawan sekerja dia buat Ustaz. Tu antara salah satu faktor yang boleh menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim ni Ustaz kan? Macam mana cara je Ustaz kita nak hindarkan diri daripada tergolong dalam golongan yang saya sebut tadi tu Ustaz? Jadi Ustaz, orang yang berkawan dengan iblis, syaitan ni, pergi menilik sihir dan sebagainya Ustaz, sudah tentu hati dia ni tidak baik kan. Orang yang hati yang baik ni dia takkan buat benda-benda begitu. Sebab kita nak jaga hubungan silaturahim ni, kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia duk pi buat benda-benda yang tak elok, sihir jiran dia ataupun ahli keluarga dia, kan, dengan tujuan untuk menyakiti mereka, kan. Dan bila dia jadi rasa seronok. Seronok bila tengok jiran dia ke, rakan dia ke, ataupun ahli keluarga dia menderita kesakitan, dia rasa puas. Ada orang macam tu, kan. Dan orang macam ni Ustaz, dia takkan lama hubungan silaturahim dia, kan. Jadi dia tidak boleh membina hubungan silaturahim tu dengan baik. Berbanding dengan orang yang tidak mengamalkan benda-benda yang tak elok ni, yang dia mengamalkan dengan banyak membantu, memberi dorongan, bersilaturahim, berkasih sayang dengan ahli keluarganya, kan, selalu berjumpa, mai kadang-kadang ada majlis bersama keluarga, duduk mai berjumpa, kan, hujung minggu balik bersama keluarga ataupun makan bersama-sama keluarga. Orang-orang macam ni Ustaz, dia akan menjaga hubungan silaturahim dia akan jadi lebih baik. Sebab tu Ustaz, dalam hadis ni kalau kita tengok, dalam keterangan hadis yang dibawa oleh Anas tadi, seseorang yang akan menjadi lebih ramai dengan hidup keluarga ni, maka dia akan menjadi kuat. Orang tu dia akan jadi kuat bila dia hidup ramai dengan keluarga dia. Kalau dia duduk seorang Ustaz, walaupun dia seorang yang kuat, tubuh badan dia sasa, badan dia hebat, lada silat dan sebagainya Ustaz, tapi kalau dia duduk seorang-seorang, dia tidak dikira kuat. Walaupun dia kuat. Tapi kalau dia duduk ramai-ramai dalam keluarga dia, maka dia akan menjadi kuat. Kan? Contoh macam kita lah, main bola. Boleh main bola seorang-seorang tak? Tak boleh. Satu pasukan ni sebelah orang, lawan dengan seorang. Dia kata tak apa, aku tak perlu 10 orang, keeper pun tak perlu, aku boleh jadi penyerang, aku boleh jadi defend, aku boleh jadi keeper dan sebagainya. Agak-agak dia boleh tak lawan dengan sebelah orang Ustaz? Tak boleh. Walaupun dia kuat, mungkin dia Superman. Tapi dia tak mampu nak lawan seorang-seorang Ustaz. Sebab dia perlukan sokongan. Dan sokongan tu akan mewujudkan hubungan yang baik di antara satu sama lain. Betul tak? Kalau kata dia tak ada hubungan yang baik. Dalam permainan bola, kita ambil contoh permainan bola kan. Sebelah orang ni. Contohnya kita ni penyerang, kita hebat lah, kita menyerang. Tapi kita ni hubungan dengan defense tak bagus, dengan midfield tak bagus, dengan keeper tak bagus. Agak-agak kawan-kawan midfield ni dapat bola nak bagi kat kita lah Ustaz. Tak bagi. Dia tak bagi. Sebab apa dia tak bagi? Sebab dia tak suka kita, dia meluk kita sebab kita pun tak berhubungan baik dengan apa. Tapi kalau satu tim yang hebat ni, contoh kita nak ambil pasukan mana yang hebat Malaysia ni lah ni JDT lah. Ya, JDT lah. Hantar bola semua sampai, betul?
tendang sini sampai kiri, sampai kanan, sampai tengah, sampai keeper tendang pun sampai kat pasukan dia, ahli pasukan dia. Jadi menunjukkan mereka ni ada satu synchronize kan. Mana mereka ada satu hubungan yang baik. Makna kalau mereka tak ada hubungan baik, mereka tak boleh main dengan baik kan. Itu yang kata silaturahim tu. Jadi dia ada hubungan yang baik dia boleh buat. Jadi dalam keluarga tu juga kita ada beratus-ratus ahli. Ada abang, ada akak, adik ipar, pak long, pak ngah, pak cik, tok long, tok ngah, tok cik, pupu, papak dan sebagainya Ustaz. Semua ni satu keluarga. Kalau dalam keluarga tu bersengketa Ustaz, sudah tentu hubungan itu tidak jadi baik. Kan? Ada keluarga ni sihir keluarga ni kan. Jadi bagaimana hubungan jadi baik? Saling salah menyalah. Oh hang lah buat kat aku, hang lah sihir aku. Agak-agak hubungan mereka tu akan jadi elok ke Ustaz? Tak elok sampai ke bila-bila. Ya, tak jadi elok. Sebab tu dalam hidup berkeluarga ni dia kenalah saling menjaga kasih sayang, saling jaga tutur kata, saling menjaga hubungan. Tidak buat benda-benda yang boleh menyakiti hati sama ada jiran, rakan, keluarga dan sebagainya. Kan kadang-kadang kita dah cuba jaga tapi masih jadi juga itu di luar kemampuan kita Ustaz. No? Jadi orang kata apa, orang yang melaksanakan yang buat benda-benda tak elok, sihir dan sebagainya, orang ni dia tidak ada sifat kasih sayang. Dia busuk hati Ustaz. Jadi jangan busuk hati. Sebab apabila busuk hati, hubungan silaturahim tu tidak akan menjadi kekal lama. Ustaz, no? Ya. Boleh betul tak? Boleh. Baik. Dah Ustaz. Kau Ustaz rasa macam mana? Hubungan silaturahim ni dia patut kita, orang kata apa, kita wujud dengan, kalau Ustaz sendiri lah, Ustaz rasanya, Ustaz ada berapa adik? Saya 3 adik. 3 adik no. Hubungan tu bagus Ustaz? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah no. Abang kakak apa? Ustaz anak nombor berapa? Anak yang pertama. Anak yang pertama Ustaz no. Jadi Ustaz ni ketua keluarga lah. Ya betul. Jadi adik ada lagi di 2 orang lagi bawah kan. Ya. Jadi bukan senang nak jaga. Sama macam saya Ustaz. Saya ni ada 10 beradik. Saya anak yang pertama. Jadi kita dalam menjaga hubungan ni kita nak kena jaga hati semua pihak Ustaz. Bukan senang. Kan? Ada benda disukai, ada benda yang tidak disukai. Jadi kadang-kadang tu kena betul ansur lah. Jadi dalam menjaga hubungan ni Ustaz, kita nak jaga bagi lama. Antaranya caranya yang pertama kata baginda Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah berbangun satu rahim. Hak kita baca tadi tu. Kan? Sebab apa? Saling kunjung mengunjungi Ustaz. Rajin ziarah. Kita pun di sekolah kita buat ziarah cakna. Ya, betul. Kan di PPD kita ada program jejak Ramadan. Kita ziarah warga pendidikan yang tak sihat, sakit dan sebagainya, melawat mereka. Kan? Begitu juga kita dalam keluarga saling ziarah menziarahi antara abang, kakak, adik. Tak pergi adik main rumah abang, tak pergi abang pergi rumah adik. Tujuan dia apa Ustaz? Mengeratkan hubungan silaturahim supaya mereka rasa mereka ni dihargai dan mereka ni disayangi dan mereka rasa mereka ni diperlukan dalam kehidupan keluarga tersebut Ustaz. Begitu juga rakan sekerja. Kalau rakan sekerja kita sakit tak sihat, mungkin ada yang berkelapangan boleh pergi melawat rakan yang sakit sama ada di hospital ataupun di rumah. Tujuan dia apa Ustaz? Mengeratkan hubungan silaturahim supaya hubungan tu tidak putus. Kalau kadang kita tak pergi melawat, mungkin dia rasa hati kita, awaklah tak pergi melawat aku tak dan sebagainya kan. Tapi walaupun tak pergi melawat, kita masih boleh berhubung dengan dia. Dengan cara mana Ustaz? Bertanya khabar. Melalui apa Ustaz? WhatsApp, panggilan telefon dan sebagainya. Video call dan sebagainya. Lah ni canggih. Mau dengan tak mau saja Ustaz. No? Yang tu jadi saling mengunjungi. Yang kedua, kunjungan dapat dilakukan secara langsung atau melalui komunikasi yang moden. Macam saya kata tadi lah. WhatsApp. Video call dan sebagainya. Kalau duduk luar negara, boleh buat gunakan macam-macam lah kaedah untuk kita berhubung antara satu sama lain. Jadi sebenarnya tidak terputus tak? Yang memutus tu siapa? Kita sendiri. No? Tak, no? Jadi seterusnya Ustaz, yang kedua berkomunikasi dengan baik. Kalau boleh komunikasi ni biar cara melalui telefon dan sebagainya, guna kata-kata yang baik dan sopan bila berjumpa. Bila kita berjumpa apa kita buat Ustaz? Jumpa antara satu sama lain. Berpeluk, salam. Berpeluk, bagi salam. Assalamualaikum. Amboi lama tak nampak Ustaz Khairul pergi mana?
tanya khabar dan sebagainya. Itu antara kaedah yang boleh membuatkan kita berhubung dengan lebih baik, kan? Kita mewujudkan suasana yang harmoni, Ustaz. Bagi salam, kan, peluk orang. Sebab tu ada orang, kalau kita ada orang dia suka bila salam kita, dia peluk kita. Sebab dia nak mengeratkan kasih sayang di antara kita dengan dia tu. Dia peluk, dia cium pipi. Ya, peluk dia pipi kita. Kan? Tapi kita kena jaga-jagalah. Yang peluk tu pastikan kalau lelaki dengan lelaki lah. Perempuan dengan perempuan, jangan lelaki peluk perempuan pula. Tu tak kena. Tu bukan erat silaturahim lah. Tu menunjukkan lebih kepada dosa, maksiat dan sebagainya. Ustaz, no? Baik, yang ketiga, Ustaz. Saling membantu dan memberikan sokongan. Ni, saling bantu, beri sokongan. Kadang-kadang ada jiran ataupun rakan ahli keluarga yang susah, kita bantulah. Membantu sama saudara ni baik dalam bentuk bantuan kewangan pun boleh, tenaga boleh, sokongan moral pun boleh. Kerana ini amalan yang dianjurkan dalam Islam. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi Allah suruh kita buat kerja kebajikan, takwa. Tolonglah siapa pun. Cuma bab-bab tolong buat benda maksiat tak boleh. Contoh kita ustaz aja, ustaz main teman saya nak pergi kodeng, tak boleh. Dosa kan. Ataupun ajak pergi disko. Ustaz malam ni teman saya, kita pergi disko, Ustaz, pergi cenggih kan. Tak boleh lah. Sebab apa? Kalau nak tolong benda yang baik. Tolong bantu dia, sokong dia, bagi sokongan moral. Ada orang dia tak boleh mampu bagi dengan duit, tapi dia mampu memberi sokongan moral. Itu pun sudah memadai dan mencukupi. Ada orang dia mungkin ada banyak duit, dia boleh bagi, dia kaya. Jadi dia boleh bantu dengan kewangan yang dia ada untuk memberi keselesaan ataupun kesenangan ataupun keseronokan pada orang yang meminta bantuan. Jadi bagai-bagai cara, banyak cara untuk kita bagi sokongan. Tujuannya apa, Ustaz? Untuk erat hubungan silaturahim. Dan Allah sebut lagi, kita kata bagi bantuan yang diberikan dengan ikhlas akan mengukuhkan hubungan serta erat persaudaraan antara kita dalam masyarakat. Okey. Sebab tu bulan Ramadan ni banyak orang bersedekah. Sedekah apa, Ustaz? Sedekah untuk berbuka puasa, bagi orang makan, kan? Kita tengok di masjid dia pun buka tapak ni. Satu lot ni RM100 contoh. Di tempat masjid kawasan kita pun dia buat satu lot 100, sehari 3,500 contoh. Dan kalau di masjid mahal lah, Ustaz. Sebab yang mai ke masjid nak buka puasa tu pun ramai. Di surau mungkin murah sikit, tak banyak, mungkin sehari dalam RM300. Yang mai buka puasa pun tak ramai. Tapi di masjid ramai, Ustaz. Orang yang keluar duit bagi orang makan, bagi keseronokan ketika berbuka puasa, sudah tentu pahalanya berlipat kali kan. Jannah, Ustaz, no? Ustaz buka puasa di mana? Buka puasa setakat lah di rumah. Di rumah lah, no? Sebab dengar kata isteri nak bersalin, kan? Ya, betul. Saya. Jadi kita harap Ustaz Khairul kata orang rumah akan Caesar, no? Kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan isteri Ustaz ketika melahirkan anak nanti, insya-Allah, Ustaz, no? Tu saya tengok Ustaz hari ni berdebak-debak. Kan? Saya tahu Ustaz hari ni risau keadaan isteri Ustaz tu. Jadi Ustaz kena jaga hubungan suami dan isteri ni dengan baik. Bukan senang isteri nak melahirkan anak untuk kita. Jadi kita kena hargai dan kasih sayang dia. Sebab apa? Kasih sayang, erat hubungan silaturahim ini bukan dengan orang lain, dengan orang luar saja. Dengan keluarga kita tu penting. Betul tak, Ustaz? Seterusnya, Ustaz, yang keempat, memaafkan kesalahan dan menghindari permusuhan. Kalau kita ada buat salah, mungkin salah yang kita tak orang kata apa, tak sangka, ataupun kesalahan tu kita pun tak sengaja, Ustaz. Minta maaf lah. Kerana perselisihan faham tidak dapat dielakkan. Dalam hubungan silaturahim kadang-kadang melawak terlebih, Ustaz. Orang kata melawak kasar apa? Kadang-kadang dia tak ada niat pun, Ustaz, tapi melawak. Jadi cepat-cepatlah minta maaf. Kadang mulut dia tu, Ustaz, kan? Mulut dia kadang mulut terleza, mulut pokok tu, Ustaz, kan? Mulut ni kadang-kadang tu lah kita kena jaga. Sebab tu bulan Ramadan ni kena jaga tutur kata. Sebab tu kalau boleh kita jangan banyak bersembang, Ustaz. Bulan Ramadan ni banyak beribadat. Duduk dalam jabat tu jangan bercakap banyak. Kalau bercakap pun kering ayat liok. Betul tak, Ustaz? Macam kita ni lah bercakap banyak ni kering ayat liok. Ayat tu dah. Lawak dah, no? Jadi Allah sebut dalam suratul Imran dengan maksud, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, Ustaz. Orang yang boleh tahan marah dan orang tu maafkan orang lain. Ini hadis ni disebut dalam sebelum ni
kalau kita tengok dikupas oleh tak salah saya oleh Dr. Amir kan. No. Jadi orang yang boleh tahan marah dia, orang ni hebat. Kan? Orang yang hebat ni dia boleh kawal amarah dia. Kan? Sebab apa? Orang kalau dia marah, maka terbukalah segala aib keburukan dia akan mula terbuka. Kalau dia boleh kawal, insya-Allah, no. Dan dengan memaafkan seseorang tu dapat mengelakkan perpecahan serta mengekalkan kemuliaan. Saling bermaafan ni, tambah bulan Ramadan ni banyaknya disebut sebagai bulan keampunan. Jadi banyak minta ampun pada Allah. Dan kalau kita ada salah silap dengan rakan sekerja ataupun siapa sahajalah ahli keluarga kita, saling bermaafan lah. Dan mungkin kita ada buat silap dan dia pun ada buat silap, saling bertolak ansur, bermaafan. Sampai bila nak bergaduh tu tak? Hubungan pertalian darah antara ahli keluarga tu tidak akan putus. Kan? Walau macam mana sekali pun marah, tetap hang ni adik-beradik. Mak sekali kan, ayah sekali ni. Kalau nak bergaduh juga tu sampai bila nak bawa sampai ke kubur kan, kita tak mau bawa sampai ke mati. Sebab apa? Kita kalau boleh nak mati, hidup kita ni dalam husnul khatimah, no Ustaz, no. Dan yang kelima iaitu menjauhi riba, mengumpat fitnah. Tadi Ustaz ada sebut saya fitnah tu yang buat sihir dan sebagainya kan. Sebab benda-benda ni boleh menyebabkan hubungan tu jadi tak elok. Kan? Asalnya depa ni kawan baik. Duduk pi mana makan sekali apa semua. Oleh kerana kita pi buat cerita yang tak betul tentang dia kat orang lain, maka dia jauh hati dengan kita. Tu kadang-kadang kena jaga. Jangan duk sebut fitnah, jangan buat cerita mohong. Kenapa Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Kalau kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah tunjuk orang yang buat fitnah, orang yang duk kata ke orang ni, apa jadi kat mereka. Jadi kalau kita tak jaga kata-kata kita boleh menyebabkan hubungan kita dengan orang tersebut menjadi tak elok, no. Jadi jangan duk fitnah lah. Nak fitnah apa? Kita ni hidup sementara je Ustaz. Allah bagi boleh bernyawa sihat ni kerana rahmat Allah Ustaz. Kan? Allah sayang kita, bagi boleh nyawa supaya boleh dan bertobat dan buat ibadat kan. Kita takut kita ni amalan yang kita nak bawa itu alam barzah tu tak tahu mana Ustaz. Kan? Dosa banyak kita ni, dosa banyak. Saya lah tak tahu lah Ustaz, mungkin orang baik-baik ni insya-Allah kan. Dan justru tu dalam kita nak jaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebab apa? Kalau kita sakitkan hati orang pun boleh sakitkan hati kita. Betul tak? Dan yang terakhir ni, yang kena ni, mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan. Cara kita nak jaga hubungan silaturahim ni. Kita bagi salam je tadi kita abang awal tadi, bagi salam. Lepas tu kita doa kebaikan dia. Kan macam Ustaz abang tadi. Moga dimurahkan rezeki kan. Moga isteri Ustaz selamat bersalin, panjang umur kan. Sebab apa? Islam ajar kita untuk ucap salam. Nabi cukup suka. Jumpa bagi salam. Jumpa siapa pun bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam bagi elok lah supaya boleh pahala. Jangan sekum. Sekum datang apa sekum kan. Jadi bagi salam elok. Assalamualaikum. Orang Kedah ni bahasa kasar. No, jadi sebarkanlah salam. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, sebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan solatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan selamat. Kan? Bagi salam. Ahli syurga. Berilah makan, orang susah. Ahli syurga. Sambung silaturahim pun ahli syurga. Solat malam hari. Ni kalau siapa boleh buat, ni memang hebat lah. Tambah bulan Ramadan ni antara madrasah yang terbaik untuk kita bangun malam tak? Sebab apa kita boleh bangun? Sebab kita nak bangun sahur tak? Jadi bila kita bangun sahur, kita boleh buat ibadat. Kan? Jadi bila kita bangun sahur, kita boleh buat ibadat. Bangunlah paling kurang pun bangun, ambil wuduk, sembahyang solat sunat tahajud 2 rakaat. Kalau lekeh sangat tak larat lah. Kan kita ni memang jenis kalau nak pergi bangun sahur tu sampai bini kena tolak turun katil baru boleh bangun dan sebagainya kan. Didik diri supaya boleh bangun bertahajud. Kan senang nak buat. Sebut senang tak? Tapi nak buat mungkin susah. Sebab benda-benda yang pahala dia besar ni nampak macam senang ya. Kunci jam, kunci tak bangun juga pun. Kata niat dah malam, aku mana pun nak bangun tahajud.
Tengok-tengok bau bini masak gulai kari kepala ikan pula. Lupa mayang tahajud tak. Benda ni boleh berlaku kat siapa saja, no. Jadi ucapan salam ni dapat menanamkan kasih sayang dan mengukuhkan hubungan silaturahim dalam masyarakat kita, Ustaz, no. Jadi jagalah dari kita supaya hubungan kita dengan ahli keluarga, sahabat pandai, rakan sekerja, hatta sesiapa saja. Walaupun dengan orang yang kita tak kenal pun, Ustaz, kita kena bina hubungan yang baik. Contohnya kita dalam perjalanan kita jumpa orang. Jumpa orang tengok kawan tu motor dia rosak. Kita pun tolong berhenti pergi cari minyak bagi kat dia. Agak-agak Ustaz, dia ingat tak kat kita, Ustaz? Dia ingat sampai bila, Ustaz? Ya, dia ingat sampai mati. Saya baru ni, Ustaz, dalam perjalanan anak pergi kerja tu, ada satu aunty ni, motor dia mati tengah jalan. Kan? Nak pergi kerja, saya rasa dia nak pergi kerja. Tapi tiba-tiba ada dua orang rider ni, seorang daripada Foodpanda, seorang daripada orang abang ni pun nak pergi kerja. Tak cakap banyak, sedangkan mereka ni agama lain-lain. Seorang India, seorang yang lain, dua orang ni Islam kan. Apa buat, Ustaz? Yang Islam ni pun dia ambil minyak dalam motor dia, dia pun bagi kat aunty. Nak aunty isi minyak. Aunty tu kata ini sudah cukup, tak apa, tak mau. Tak apa, aunty ambil, isi minyak. Ini menunjukkan apa, Ustaz? Sebab Islam ni menganjurkan kepada dia kasih sayang. Kasih sayang. Sebab apa? Dengan kasih sayang tu boleh mewujudkan hubungan yang lebih baik dan harmoni. Cuba kalau kita buat tak tahu, kita pun tengok dia mana. Oh, sebab dia bukan orang Islam, kita tak tolong dia. Tak boleh, Ustaz. Nabi tak pernah ajak kita. Jadi Nabi ajar kita berkasih sayang walaupun bukan dengan orang Islam sekalipun. Bukan senang, Ustaz, no? Hubungan tu akan menyebutkan dia ingat kat kita perbuatan baik kita. Tapi kalau kita buat perbuatan jahat kat dia ingat tak, Ustaz? Dia ingat juga sampai mati. Jadi berbaik-baiklah dan berbuat baiklah pada orang atau binatang sekalipun, Ustaz. Kalau binatang pun kita buat baik kat dia, dia akan sayang kat kita, Ustaz. Sebab apa? Dia mewujudkan hubungan kasih sayang, silaturahim tu antara manusia dengan binatang. Contoh binatang kucing kan. Kucing paling mudah disayangi dan paling mudah menyayang. Betul tak? Dia kalau kita bagi makan kat dia, esok dia main lagi, dia nyaw kan. Bagi makan esok dia main lagi. Dan binatang seperti kucing ni, Ustaz, dia boleh tahu orang tu baik. Ini bukan kita nak kata kajian atau dia berdasarkan pengalaman kita lah. Kalau kita pergi kedai makan, tengok dalam ramai-ramai orang bersepah, kucing tu tak pergi kat orang lain tapi main kat kita. Dia ada naluri tu, Ustaz. Dia ada naluri tu, Ustaz. Insting dia rasa kawan ni orang yang baik akan bagi dia makan. Pergi minta kat orang lain buat tak tahu, sepak lagi dah. Kuih kaki kan. Sebab tu orang hati yang baik ni, makhluk Allah pun tahu dia ni orang yang baik. Jadilah manusia yang disayangi oleh manusia lain dan juga binatang dan makhluk lain. Kalau kita boleh jadi gitu, insya-Allah hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang juga akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saya ingat kesimpulan yang boleh saya bagi tahu Ustaz, silaturahim ni adalah satu elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Saya sebut tadilah. Dalam masyarakat mesti ada silaturahim. Dalam beragama walaupun berlainan bangsa, agama dan sebagainya, kena ada sifat kasih sayang. Sama kita ni pendidik, Ustaz. Kita mendidik di sekolah, ada yang berbangsa Cina, India, Siam dan sebagainya. Kita kena, orang kata, berkasih sayang semua. Kita jaga sebab mereka ni anak murid kita. Ibarat macam anak-anak kita. Jadi kita kena ajak mereka dengan baik, berbahasa dengan baik, kata-kata yang baik. Dan Islam menekankan kepentingan menjaga hubungan ini melalui amalan seperti mengunjungi keluarga, sahabat, jaga komunikasi, saling membantu, memaafkan, menghindari fitnah, ribah serta mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan. Dengan kita mengamalkan semua nilai-nilai murni ni, Ustaz, insya-Allah hubungan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ni akan terpelihara. InsyaAllah, hablum minallah, hablum minan nas. Selagi bukan sekat nak jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah itu lebih penting kan. Jadi kena jaga semua, semua agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik insya-Allah, Ustaz. Boleh ke tu? Boleh ya? InsyaAllah, Ustaz. Jadi kita punya Ustaz ni sampai jam berapa kita pun berada di penghujungnya. Di penghujung lah, Ustaz. Ya, di penghujung dah insya-Allah. Jadi lepas ni mungkin kita akan bertemu lagi, Ustaz. Ya, bertemu lagi. InsyaAllah. Ya, tu pun kalau orang rumah beranak lepas ni, Ustaz cuti lama lah. Cuti lama. InsyaAllah, Ustaz. Jadi saya ingat itu saja daripada saya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Okey.
Sekian terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar Ya. atas perkongsian sebentar tadi. Apa yang kita dapat daripada perkongsian Ustaz tadi, hubungan silaturahim ni adalah hubungan yang amat penting di dalam Islam, di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Alhamdulillah, kita pun telah sampai di penghujung perbincangan kita pada petang ini. Perbincangan yang penuh bermanfaat mengenai hubungan silaturahim sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Semoga ilmu yang dikongsi dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian serta dapat menjadikan kita insan yang suka menghubungkan hubungan yang baik antara sesama manusia. Seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada panel jemputan atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga pertemuan ini menjadi majlis ilmu yang diberkahi dan diganjari pahala oleh Allah. Sebelum mengakhiri, marilah kita bersama-sama berdoa agar segala ilmu yang diperolehi hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Sebelum kita tutup, jangan lupa tuan-tuan kita subscribe YouTube PPD Kuala Muda dan jangan lupa kita isi kehadiran. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.